Lelaki ini berada di tempat terakhir dalam Olimpik pertamanya dan dia sepatutnya tak layak pun. Tapi akhirnya tiada siapa yang jangka apa yang terjadi. Pada Olimpik musim sejuk tahun 2002, Stephen Bradbury dijangka tiada harapan untuk melepasi peringkat suku akhir. Walaupun Stephen merupakan peluncur yang bagus, tapi ketika itu dia sudah berusia 30 tahun dan pernah hampir maut 2 kali dalam kejayaannya, di mana dia kehilangan 6 liter darah dan hampir patah leher. Ketika perlawanan suku akhir, Stephen perlu mendapat 2 tempat teratas, tapi dia terpaksa bersaing dengan juara dunia dan pemegang rekod kejuaraan terbanyak. Seperti yang dijangka, dia mendapat tempat ketiga dan gagal ke pusingan seterusnya. Namun, juara dunia itu tiba-tiba disingkirkan kerana melakukan fall. Jadi, Stephen mara ke separuh akhir atas dasar nasib. Di peringkat separuh akhir, ketika dia berada di belakang sekali, tapi pada saat-saat akhir, 3 peluncur lain terjatuh yang membolehkan Stephen layak ke final. Dan di final pula, ketika dia di tempat terakhir, tapi entah bagaimana, semua peluncur lain berlanggar sesama sendiri, betul-betul sebelum garisan penamat. Dan begitulah cara Stephen Bradbury memenangi pingat emas Olimpik musim sejuk pertama dalam sejarah Australia. Komen pandangan korang.